Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kita baca kitab hikam sikit dah. Kalam yang ke-12. Ma nafa'al qalba syai'un mithla uzlatin yadkhulu biha midani fikrah. Tiada sesuatu yang sangat berguna bagi hati sebagaimana menyendiri untuk masuk ke medan berfikir, tafakur. Mana untuk rawat hati ni yang paling penting tafakur pada Allah SWT. Tafakur tu besar. Pasal dia kata tafakur sesaat lebih daripada ibadat semayang 1,000 rakaat. 100 rakaat. Tafakur tu penting. Tafakur apa dia tafakur? Tafakur ni kita tafakkaru fi khalqillah wala tafakkur fi zati. Tafakur berfikir dengan khalqillah, kejadian Allah Ta'ala. Jangan fikir tentang zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala bukan urusan kita. Kita fikir tentang perbuatan Allah Ta'ala, kejadian cipta Allah Ta'ala, kita fikir gitu. Di situ kita melihat kebesaran Allah SWT. Asah dia. Kalau dia kata pasal sini kata dalam bab macam ni duduk seorang diri tu lebih baik daripada duduk ramai-ramai. Pasal duduk ramai-ramai tadi kita akan dipengaruhi oleh orang ramai, ya? Macam-macam pengaruh mereka kita. 1,001 pengaruh yang boleh memesongkan kita. Sabda Rasulullah, perumpamaan teman yang tidak baik, kawan, jumpa kawan yang tak baik tadi, bagaikan tukang besi yang membakar besi. Jika engkau tidak terbakar oleh percikan apinya, maka terkena bau busuknya. Mana duduk kat tukang besi, udah balik bau hapuk besi dia tadi. Upama kawan tidak baik, mana gigi wakah, orang ramai berjudi kata, kita kena tengok dia pengaruh tu akan terkena pada isi sebanyak. Setidak-tidak duk wakah kat orang ramai cakap bak lara. Tak ada wakah cakap bak agama, tak ada. Bak lara, buat senda apa semua. Jadi dia mempengaruhi hati-hati kita. Allah mewahyukan kepada Musa AS, hai putera Umrong, berwaspadalah selalu dan pilihlah untuk dirimu sahabat dan tiap-tiap sahabat tidak membantumu untuk buat-buat taat kepadaku, pada Allah SWT, maka ia adalah musuhmu. Mana kawan yang tak bantu kita taat pada Allah SWT, dia itu musuh, bukan kawan. Faham tak? Kita kawan baik tapi kita buat salah dia tak pernah tegur. Kita buat salah dia sokong kita pula. Berapa ramai sekarang ni kawan kita buat salah kita tak tegur. Kita tak akan tegur kalau kawan kita buat salah. Yang kita tegur ni kalau musuh buat salah. Kawan buat salah tak ada orang tegur, kata apa pun, kita sokong semacam. Betul salah ni yang penting kawan kita kena sokong dia. Nampak tak? Jadi macam ni sebenarnya bukan kawan, dia musuh kita sebenarnya. Ingat boleh. Bagi abang tak mahu banyak dalam dunia politik macam ni lah. Kita juga mencari kebenaran, kita cari mana kawan kita. Jadi kalau tak bantu kita buat taat pada Allah, itu ada musuh kita, bukan kawan kita. Demikian pula wahyu Allah kepada Nabi Daud AS, hai Daud, mengapa kau menyendiri? Nabi Daud duduk seorang diri, duduk uzlah ni. Jawab Daud, aku menjauhkan diri dari makhluk untuk mendekatkan diri kepadamu. Maka Allah berfirman, hai Daud, berwaspadalah selalu dan pilihlah untukmu kawan-kawan, dan tiap kawan yang tidak bantu untuk berbakti padaku, maka itu adalah musuhmu dan akan menyebabkan keras hatimu dan jauh daripada aku. Mana-mana kawan yang tak bantu kita untuk dekat dengan Allah SWT, dia musuh kita, yang menambah keras hati kita. Hati kita kena lembut sebenarnya, tapi kita kerana benda-benda gini, kawan kelijah hati dia keras. Tak nak dengar nasihat, dengar pandangan, jaga molek benda tu. Lagi, jangan berkawan pada orang-orang yang mati, dan mati hatimu. Ketika ditanya siapakah orang yang mati itu, jawabnya mereka rakus kepada dunia. Orang tamak dunia ni dianggap orang hati dia mati.
Kita kalau bercakap bab dunia, ramai kawannya. Ramai kawan. Bercakap akhirat, tak ada. Tak ramai boleh berkawan, cakap bab agama, bab akhirat. Jaga molek dah. Tengok sikit. Jangan melampau, jangan berlebihan lah. Kadang kita nak juga, bukan tambah langsung. Tapi untuk jaga hati ni. Kena cari orang-orang boleh beri peringatan kat kita. Kita makin ramai kawan, yang duk hasut kita ni, kita kau berat. Kau jauh dengan Allah Ta'ala semua, takut begitu je. Pilih-pilih sikit lah, cari juga yang boleh bantu kita untuk dekatkan dengan akhirat, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi biasa kita payah sebenarnya. Kita payah nak dengar nasihat dan pandangan yang baik. Kita suka orang sanjung, orang puji. Walau kita buat salah guna, hak bela kita suka, kita sanjung, kita suka sangat. Nampak tak? Yang akan menjemukan kita ke neraka sebenarnya. Yang akan merosakkan hati-hati kita. Kita tak sedar. Kita dah kena gitu, kita tak sedar dah. Sabda Rasulullah SAW, yang sangat aku khawatirkan terhadap umatku ialah kelemahannya dalam imannya, kelemahan dalam iman keyakinan. Maknanya dia yang kebimbang iman tu lemah, keyakinan kita lemah sebenarnya. Kita hari ni memang kita rasa kita yakin, iman kita kuat, tapi sebenarnya bohong je. Kita bohong je sebenarnya. Kita percaya tak neraka sebenarnya? Percaya ke tak neraka? Berpesan kita neraka? Kita tak percaya 100% neraka. Bohong je. Kalau percaya neraka, ingat sana umur ke mana? Masa habis semalam meleleh air mata ni. Nampak tak? Sedih. Aku kata sana umur tu nampak parut air mata mengalir. Menangis ke takut Allah Ta'ala? Kita tak tahu. Pernah tak kita menangis ke takut Allah Ta'ala? Tak ada asalnya. Tak tahu. Berapa keras sangat orang menangis takut Allah Ta'ala. Kena ingat dosa kita. Dosa kita banyak mana? Kita dah hitung dosa kita dari kecil sampai ketua sekarang ni. Dosa kita banyak. Tak boleh kira pun. Kita ada catatan tak sipir. Hak lain kita catat belakang. Sebab dosa kita tak catat. Kebaikan ni catat ibadat kita. Oh, kita bangun malam sembahyang sunat 20 rakaat. Kita sembahyang sunat malam 20 rakaat, kita cerita kat orang pula. Saya lepas keceng, tak umis lagi. Sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat malam 20 rakaat. Cerita kat orang. Ada gitu. Saya lepas keceng ni 2 tahun sekali pergi umrah. Keceng 20 tahun dah. Dia 10 kali dah pergi umrah. Cerita kat orang. Ibadat kita ni susuk sikit pada orang. Yang ada cerita kat orang. Takut hilang pahala. Sesungguhnya orang yang sempurna akal ialah yang selalu membetuli dirinya. Orang yang sempurna akal sentiasa perbaiki diri, betul diri, dan selalu bersiap beramal, berbekal untuk menghadapi hari kemudian sesudah mati. Itu orang berakal. Mereka buat persiapan untuk berhati saat kematian. Kita tak bersungguh sebenarnya. Bagaimana kita tak bersungguh? Kerana kita yakin kita akan jadi ahli surga. Jadi sahabat Amr At-Tastari radhiyallahu anhu berkata, kebaikan itu terhimpun dalam 4 macam. Dan dengan itu tercapai derajat kewalian, yakni di samping melakukan semua kajian agamanya. Dia kata untuk naik derajat manusia ni, dia 4 benda yang perlu. Yang pertama lapar, yang kedua diam, yang kedua menyendiri. Menyendiri ni bukan meneduk seorang di hutan rimba dan gua, bukan gitu. Mana ambil masa lah untuk seorang diri attack sekali. Jangan duduk dengan orang manusia semua. Duduk seorang diri, duduk bilik, bertafakur sikit, ingat Allah Ta'ala. Bertafakur. Kemudian yang keempat, bangun malam, yakni bertahajud. Rasa cukup setakat ni. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.